Di Malaysia, kita sering berbangga dengan kemajuan dan sejarah kereta api kita. Tapi, pernahkah anda dengar hampir 130 tahun lalu ada satu insiden yang bukan sahaja mencatat sejarah tetapi membuktikan satu perkara. Sifat membalas dendam tak hanya ada pada manusia. Ini bukan cerita mitos. Ini adalah kisah benar yang berlaku pada 17 September 1894 di landasan Teluk Anson. Kini dikenali sebagai Teluk Intan. Hari itu, seekor gajah jantan telah melakukan tindakan nekat yang tak pernah terlintas di fikiran sesiapa. Ia menunggu, ia menyerang dan ia menyebabkan sebuah lokomotif kereta api tergelincir dari landasan. Tetapi kenapa? Kenapa seekor gajah jantan berkorban nyawa untuk merempuh jentera besi seberat ribuan tan? Jawapannya sangat menyayat hati. Ini adalah kisah gajah paling berani di Malaysia, demi cinta dan demi dendam. Untuk memahami kisah ini, kita perlu kembali ke Perak pada tahun 1890-an. Landasan kereta api dari Tapah Road ke Teluk Anson baru saja dibina oleh British untuk membawa hasil biji timah dan memajukan kawasan Lombok. Laluan ini membelah hutan tebal. Walaupun ia menandakan kemajuan, ia juga bermakna pencerobohan ke dalam habitat hidupan liar. Kawasan Sungai Kerawai itu adalah kawasan utama kawanan gajah. Dalam beberapa bulan pertama operasi, insiden pelanggaran dengan haiwan liar mula berlaku. Namun, satu insiden kecil telah mencetuskan tragedi yang lebih besar. Beberapa minggu sebelum September 1894, seekor anak gajah dilaporkan mati dilanggar kereta api di landasan yang sama. Insiden ini, walaupun mungkin dilihat sebagai kemalangan biasa oleh manusia, ia dilihat sangat berbeza oleh kawanan gajah, terutama oleh gajah jantan, ketua kawanan dan bapa kepada anak gajah yang mati itu. Pada petang yang sepi, kereta api wap itu meluncur laju membawa penumpang-penumpang penting. Kapten kereta api tak menyedari beberapa batu di hadapan gajah jantan itu sudah sedia menunggu di atas landasan. Gajah mempunyai daya ingatan yang sangat kuat dan ia tak pernah melupakan tragedi yang menimpa anaknya. Bukannya melarikan diri, gajah itu berhadapan dengan jentera besi itu berdiri tegak di tengah landasan. Kapten cuba membunyikan horn, cuba memperlahankan enjin, tetapi sudah terlambat. Dengan segala kekuatan dan amarah yang terbuku, gajah jantan itu meluru dan merempuh lokomotif itu secara berdepan. Hentaman itu sangat dahsyat, disaksikan oleh penumpang yang terkejut. Bayangkan, sebuah kereta api wap yang besar tergelincir dari landasan. Tiada seorang pun manusia yang cedera, namun di lokasi pelanggaran, gajah jantan itu rebah, terkorban serta-merta akibat kekuatan impak itu. Ia telah berjaya. Ia telah membalas dendam. Berita ini tersebar ke seluruh Malaya sehingga ke London. Pihak British terkejut. Mereka tak melihat gajah itu sebagai haiwan liar yang mengganggu. Mereka melihatnya sebagai wira yang berkorban untuk kawanan. Sebagai tanda penghormatan yang luar biasa kepada keberanian haiwan ini, pihak British telah mendirikan sebuah memorial di tempat bangkai gajah itu dikebumikan di Sungai Kerawai, Teluk Intan. Tulisan di papan tanda itu menyatakan, "Here lies a wild elephant who in defense of his herd charge and derail." Mereka mengiktiraf gajah itu melakukan serangan demi melindungi kawanannya. Ia adalah satu pengiktirafan yang sangat jarang berlaku dari pihak kolonial. Malah, tengkorak gajah jantan ini telah disahkan sebagai salah satu tengkorak gajah yang terbesar pada masa itu. Kini dipamerkan di Muzium Perak di Taiping. Tulang pehanya yang besar pula menjadi sebahagian daripada koleksi di Muzium KTMB Johor Bahru. Semua ini menjadi bukti kukuh bahawa tragedi ini bukan dongeng, tetapi sebahagian daripada sejarah Teluk Intan yang hampir dilupakan. Hari ini, laluan kereta api Teluk Intan Tapah Road sudah lama ditutup. Tapak memorial di Sungai Kerawai pula menjadi terbiar. Namun, kisah gajah paling berani ini mengajar kita satu perkara.
konflik antara kemajuan manusia dan alam sentiasa membawa pengorbanan. Dan apabila ia melibatkan anak dan keluarga, baik manusia maupun haiwan, tiada yang sanggup berdiam diri. Ia adalah peringatan bahawa alam semula jadi Malaysia menuntut rasa hormat kita, dan ia adalah satu sejarah yang kita wajib ingat. Bukan sahaja untuk mengenang pengorbanan gajah, tetapi juga sebagai iktibar untuk kita membina masa depan yang lebih harmoni dengan alam. Apa pendapat anda tentang pengorbanan gajah ini? Adakah tindakan ini wajar digelar dendam atau cinta sejati? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak kisah luar biasa di Malaysia.